Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ucapkan kepada Puan Azlina. Hari ini saya akan membentangkan bagaimana China berubah menjadi kuasa ekonomi kedua terbesar di dunia. Kita akan melihat perjalanan sejarah ekonomi China, dasar yang diperkenalkan sejak tahun 1978, reformasi yang dilaksanakan, kesan pembangunan kepada rakyat dan implikasinya kepada ekonomi global. Pembentangan ini juga akan menunjukkan bagaimana strategi ekonomi yang bijak boleh mengubah nasib sebuah negara dalam masa beberapa dekad sahaja. Sebelum saya memulakan perbentangan saya, mari kita semua bayangkan pada zaman dahulu ada sebuah negara pada tahun 1978 yang hanya mempunyai bandar-bandar kecil dan majoriti rakyat mereka hidup dalam kemiskinan. Hanya selepas 45 tahun kemudian, negara yang sama menjadi kuasa ekonomi kedua terbesar di dunia, pusat pembuatan global dan pemain utama dalam perdagangan antarabangsa. Hari ini, saya akan telusuri perjalanan China dari titik permulaan yang sederhana sehingga menjadi kuasa ekonomi global, dan jom kita lihat apa yang dunia boleh pelajari daripada transformasi negara mereka. Sebelum tahun 1978, ekonomi China agak tertutup dan perlahan. Hampir semua sektor dikawal sepenuhnya oleh kerajaan mereka. Pelaburan asing hampir tiada pada waktu tersebut. Perniagaan swasta pula sangat terbatas dan produktiviti negara sangat rendah. Namun, transformasi bermula apabila Deng Xiaoping memperkenalkan dasar pembaharuan ekonomi dan membuka pintu kepada pelaburan asing serta perdagangan global. Dasar tersebut telah menjadi titik permulaan China bergerak dari ekonomi yang tertutup kepada ekonomi yang lebih terbuka dan kompetitif, yang kemudiannya memberi kesan besar kepada rakyat dan pembangunan bandar. Seterusnya, mari kita lihat ekonomi China sebelum tahun 1978 yang hanya bergantung sepenuhnya kepada perancangan pusat di mana kerajaan mengawal pertanian, pembuatan dan juga perdagangan. Hasilnya, produktiviti sangatlah rendah dan kemiskinan meluas di kawasan luar bandar. Pelaburan asing pula hampir tidak wujud pada tahun tersebut dan sektor swasta hampir tiada. Ini telah menyebabkan pertumbuhan ekonomi semakin lambat dan rakyat juga sukar meningkatkan taraf hidup mereka. Oleh itu, kita perlulah memahami latar belakang ini supaya kita dapat menghargai perubahan dramatik yang berlaku selepas dasar pembaharuan tersebut diperkenalkan. Marilah kita beralih kepada slide yang seterusnya, iaitu berkenaan dengan dasar pintu terbuka. Pada tahun 1978, Deng Xiaoping memperkenalkan dasar pintu terbuka yang membenarkan pelabur asing masuk ke China dan membawa teknologi serta modal baharu. Tujuannya adalah untuk membuka pasaran China kepada perdagangan global, meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan juga memacu pembangunan industri. Dengan dasar ini, China mula berinteraksi secara aktif dengan dunia luar, membolehkan pertumbuhan ekspor dan pembelajaran teknologi di peringkat antarabangsa. Dasar pintu terbuka telah menandakan bahawa permulaan era baru di mana ekonomi China mula bergerak pantas ke arah pembangunan yang lebih moden dan juga kompetitif. Baik, Pusat Industri Kewangan Moden China, Shanghai terus menjadi pemacu pertumbuhan dan peningkatan ekonomi utama negara itu. Sinonim sebagai pusat ekonomi China yang paling maju, kota metropolis itu juga antara pusat kewangan terkemuka dunia. Keluaran dalam negara kasar, GDP wilayah itu terus melonjak sebanyak 4.47 trilion yuan
atau kira-kira $658.29 bilion akhir tahun lalu berbanding 4.32 trilion yuan pada tahun 2021. Shanghai juga pusat perkapalan global penting apabila mengendalikan 47.3 juta kontainer pada tahun 2022, jumlah tertinggi di dunia untuk 13 tahun berturut-turut. Sebanyak 891 syarikat multinasional telah menubuhkan pejabat serantau di kota itu, selain 531 pusat R&D, pelaburan asing juga dibangunkan. Shanghai pantas dalam membina mekanisme ekonomi yang lebih terbuka dengan jumlah perdagangan melalui pelabuhan melebihi 10 trilion yuan pada tahun 2021. Wilayah itu juga destinasi pelancongan terkenal dunia dan pusat pertukaran budaya antarabangsa dengan rekod pengembaraan pelancong antarabangsa sebanyak 8.93 juta kali pada tahun 2018. Seiring kemajuan dan rancangan masa depan, kawasan Baru Pudong dimajukan sebagai kawasan perintis pemodenan sosial, secara tidak langsung bakal menjadi Shanghai kota metropolis sosialistik dengan pengaruh global menjelang 2035. Kita akan meneruskan kepada slide yang seterusnya, iaitu zon ekonomi khas yang diperkenalkan untuk mempraktikkan dasar pintu terbuka. China menubuhkan beberapa zon ekonomi khas termasuk Shenzhen, Xiamen dan juga Zhuhai. Kawasan ini telah menawarkan insentif cukai, peraturan yang fleksibel dan infrastruktur moden yang menjadikannya tempat yang menarik untuk pelabur asing. Contohnya, Shenzhen berkembang dari kampung nelayan yang kecil menjadi bandar industri dan juga teknologi dalam beberapa dekad sahaja. Mereka menarik syarikat tempatan dan juga antarabangsa. Zon ekonomi khas ini menjadi model kejayaan pembaharuan ekonomi dan menunjukkan bahawa dasar yang strategik boleh membawa hasil yang sangat signifikan. Model ekonomi China, apa itu? Jadi, China menggunakan model yang dikenali sebagai Socialism with Chinese Characteristic yang menggabungkan kawalan politik komunis dengan mekanisme pasaran. Dalam model ini, syarikat swasta boleh berkembang, tetapi kerajaan masih boleh mengawal dasar ekonomi yang strategik. Perkara ini telah membolehkan negara mengekalkan kestabilan politik sambil meningkatkan produktiviti dan daya saing ekonomi. Model ini sangatlah unik kerana ia membolehkan China menyesuaikan diri dengan keperluan domestik tanpa meninggalkan prinsip dasar negara. Jom kita lihat pada slide yang berikutnya, iaitu kesan pembangunan pesat bandar telah menjadi salah satu kesan utama pembaharuan. Shenzhen dan Guangzhou telah menjadi pusat ekonomi dan teknologi utama. Kelas pertengahan mereka bertambah, taraf hidup rakyat meningkat dan peluang pekerjaan kepada rakyat mereka telah menjadi lebih meluas. Transformasi ini menunjukkan bahawa strategi pembangunan yang betul boleh menukar wajah ekonomi negara dan memberi manfaat kepada rakyat secara menyeluruh. Selain itu, pembangunan infrastruktur yang pesat memudahkan perdagangan dan mengurangkan jurang antara kawasan bandar dan juga kawasan di luar bandar. Pada masa kini, China memainkan peranan yang sangat besar dalam ekonomi global. Negara ini merupakan ekonomi kedua terbesar di dunia dengan jumlah keluaran dalam negara kasar atau GPD sekitar $17.7 trilion pada tahun 2023, hanya berada di belakang Amerika Syarikat. Salah satu faktor utama yang menyumbang kepada kekuatan ekonomi China ialah sektor pembuatan. Sektor ini telah menyumbang kira-kira 25% daripada keseluruhan GPD negara, menjadikan China sebagai salah satu pusat pembuatan terbesar di dunia. China menghasilkan pelbagai barangan seperti produk elektronik, kenderaan automotif, mesin industri serta teknologi yang berteknologi tinggi yang digunakan di seluruh dunia.
Selain itu, perkembangan sektor pembuatan ini dapat dilihat melalui Purchasing Managers Index atau PMI, iaitu satu indikator yang digunakan untuk mengukur tahap aktiviti dalam sektor pembuatan. Apabila nilai PMI berada melebihi 50, ia menunjukkan bahawa sektor tersebut sedang berkembang secara pesat. Dalam kes China, nilai PMI yang konsisten melebihi paras ini menunjukkan bahawa sektor pembuatan negara itu berada dalam keadaan pertumbuhan yang stabil dan juga sihat. Tambahan pula, China juga merupakan negara perdagangan barangan terbesar di dunia dengan jumlah ekspor dan import yang bernilai berbilion dolar setiap tahun. Produk buatan China diekspor ke hampir semua negara di dunia, menjadikan China sebagai salah satu pemain utama dalam rangkaian bekalan global. Kesemua perkembangan ini menunjukkan bahawa strategi China yang menumpukan kepada pelaburan dalam teknologi industri serta pembangunan infrastruktur telah berjaya mengubah negara tersebut daripada sebuah ekonomi yang sedang membangun kepada kuasa ekonomi global yang sangat berpengaruh. Pada slide seterusnya, kita akan melihat tentang transformasi ekonomi China sebenarnya memberikan banyak pengajaran penting kepada negara-negara membangun yang lain yang ingin mempercepatkan pembangunan ekonomi mereka. Pertama sekali, pengalaman China menunjukkan bahawa reformasi ekonomi yang strategik dan juga terancang mampu mempercepatkan proses pembangunan negara. Pembaharuan dasar ekonomi yang dilaksanakan oleh kerajaan China telah membuka peluang kepada pelaburan, inovasi serta perkembangan sektor industri. Kedua, pembukaan kepada perdagangan global juga memainkan peranan yang sangat penting dengan melibatkan diri secara aktif dalam perdagangan antarabangsa. China berjaya memperoleh akses kepada pasaran yang lebih luas, teknologi yang baharu serta pelaburan asing yang membantu mempercepatkan pertumbuhan ekonomi mereka. Ketiga, China juga memberikan pertumpuan besar kepada pembangunan industri dan teknologi yang membantu meningkatkan tahap produktiviti negara serta kemahiran tenaga kerja. Melalui pelaburan dalam pendidikan, penyelidikan dan juga pembangunan teknologi, China berjaya membina tenaga kerja yang lebih mahir dan juga berdaya saing. Selain itu, pembangunan infrastruktur berskala besar seperti lebuh raya, pelabuhan, lapangan terbang dan juga rangkaian kereta api berkelajuan tinggi telah menyediakan asas yang kukuh untuk menyokong aktiviti ekonomi dan juga perdagangan. Oleh itu, pengalaman China membuktikan bahawa gabungan antara dasar ekonomi yang strategik, pembangunan industri, pelaburan dalam teknologi serta pembangunan infrastruktur boleh menjadikan model penting bagi negara-negara lain yang ingin mempercepatkan pembangunan ekonomi mereka. Walaupun China telah mencapai kejayaan ekonomi yang sangat besar, negara ini juga masih menghadapi beberapa cabaran penting yang perlu ditangani oleh mereka. Salah satu cabaran utama ialah ketidaksamaan pembangunan antara kawasan bandar dan juga kawasan luar bandar. Kawasan bandar seperti Beijing, Shanghai dan Shenzhen berkembang dengan sangat pesat. Tetapi beberapa kawasan luar bandar masih ketinggalan dari segi peluang ekonomi dan juga pembangunan infrastruktur. Selain itu, pembangunan industri yang pesat juga telah menyebabkan pencemaran alam sekitar termasuk pencemaran udara, air dan juga tanah. Oleh itu, kerajaan China kini semakin memberi perhatian kepada konsep pembangunan yang mampan bagi mengurangkan kesan negatif terhadap alam sekitar. China juga menghadapi persaingan global yang semakin sengit, terutamanya dalam sektor teknologi dan perdagangan antarabangsa. Negara-negara lain juga sedang meningkatkan kapasiti industri mereka
yang boleh memberi cabaran kepada kedudukan China sebagai pusat pembuatan barangan di dunia. Di samping itu, pertumbuhan ekonomi yang pesat turut membawa tekanan sosial dan ekonomi seperti kos sara hidup yang semakin meningkat di bandar-bandar besar serta perubahan dalam struktur tenaga kerja. Namun begitu, kemampuan China untuk terus mengekalkan pertumbuhan ekonomi sambil mengurus pelbagai cabaran ini menunjukkan bahawa negara tersebut mempunyai keupayaan pengurusan ekonomi yang sangat strategik dan juga berkesan. Secara keseluruhannya, kejayaan ekonomi China tidak hanya bergantung kepada dasar yang baik, tetapi juga kepada pelaksanaan dasar yang konsisten, perancangan jangka panjang, serta keupayaan kerajaan China untuk mengurus risiko dan cabaran secara berkesan. Ekonomi China bagi 2026 perlu mampan dan agresif dengan menumpukan kepada peningkatan kualiti, keberkesanan dan kecekapan tadbir urus makro. Selain itu, pelaksanaan dasar kewangan yang lebih proaktif dan dasar mata wang yang longgar sederhana harus diteruskan. Keputusan itu dibuat dalam Majlis Libat Urus Pucuk Pimpinan China untuk Gerak Kerja Ekonomi yang diadakan di sini pada 10 hingga 11 Disember. Presiden China Xi Jinping ketika mempengerusikan Majlis Libat Urus itu membuat rumusan terhadap prestasi ekonomi China sepanjang 2025, menganalisis situasi ekonomi semasa dan mengemukakan cadangan tentang gerak kerja ekonomi bagi 2026. Majlis itu menegaskan keperluan mengekalkan pelaksanaan dasar ekonomi makro yang konsisten dan meningkatkan kerelevannya dalam operasi sosio-ekonomi. Antara 8 langkah utama bagi gerak kerja ekonomi 2026 yang diketengahkan termasuk membina pasaran domestik kukuh yang diterajui permintaan dalam negeri. Perkara-perkara lain yang disentuh termasuk mempertahankan peranan inovasi sebagai penggerak pembangunan, mempercepatkan langkah dalam mencetuskan momentum baharu. Seterusnya memperhalusi pelaksanaan dasar pembaharuan serta menyuntik dinamik ke dalam pembangunan berkualiti tinggi. Di samping itu, pelaksanaan dasar pintu terbuka kepada dunia luar harus diteruskan di sebalik kerjasama bersifat sama menang dalam pelbagai bidang. Penyelarasan pembangunan ditekankan antara kawasan bandar dengan kawasan luar bandar serta antara daerah. Transformasi industri tenaga hijau dilakukan dengan menyeluruh berpandukan matlamat mencapai kemuncak dalam bidang pelepasan karbon dan peneutralan karbon. Ia turut mengetengahkan masalah hidup rakyat dan dijadikan keutamaan sambil berusaha meningkatkan kepekaan terhadap rintihan di peringkat angkar umbi. Selain itu, berwaspada pada bila-bila masa dan berhemah ketika menangani dan menghapuskan risiko yang berpotensi dalam bidang-bidang kritikal. Sebelum saya mengakhiri pembentangan ini, mari kita rumuskan apakah makna sebenar transformasi ekonomi China kepada dunia hari ini. Kesimpulannya, transformasi China sejak tahun 1978 membuktikan bahawa dasar yang berani serta strategi pembangunan yang tepat mampu mengubah nasib sebuah negara secara menyeluruh. Pada mulanya, China merupakan sebuah ekonomi yang agak tertutup dan kebanyakannya bergantung kepada sektor pertanian. Namun, melalui pembaharuan ekonomi, pelaburan dalam sektor industri serta pembukaan kepada perdagangan global, negara China berjaya berkembang dengan sangat pesat. Hari ini, China bukan sahaja menjadi ekonomi kedua terbesar di dunia, malah juga muncul sebagai pusat pembuatan global dan pemain utama dalam perdagangan antarabangsa. Produk yang dihasilkan di China kini boleh digunakan di hampir seluruh pelosok dunia. Ia telah menunjukkan betapa besarnya pengaruh ekonomi negara China dalam sistem ekonomi global. Kejayaan ini bukan sahaja penting kepada negara China sendiri, tetapi juga telah memberi pengajaran yang sangat berharga kepada negara-negara lain.
Ia telah menunjukkan bahawa perubahan yang berani yang dilakukan oleh negara China, iaitu perancangan yang strategik serta pelaksanaan dasar yang konsisten, mampu membawa transformasi ekonomi yang sangat luar biasa. Oleh itu, sebagai penutup, pengalaman China mengingatkan kita bahawa pembangunan ekonomi bukan sesuatu yang berlaku secara kebetulan, tetapi hasil daripada visi yang jelas, strategi yang bijak dan juga usaha yang berterusan untuk membina masa depan yang lebih baik. Jadi, sekian wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekian, terima kasih.